pendidikan Islam merupakan asas yang sangat penting dalam membentuk sahsiah dan jati diri seorang Muslim yang sejati menerusi pemahaman akidah, syariah dan akhlak. Modul ini disusun sebagai usaha untuk memanfaatkan nikmat akal dan ilmu bagi memahami serta mengamalkan ajaran Islam yang suci dalam kehidupan seharian. Setiap bab direka secara sistematik agar menjadi panduan yang mudah difahami dan diamalkan oleh semua lapisan masyarakat, daripada pelajar hingga kepada ibu bapa. Gosok gigi sebelum berwuduk dengan menggunakan Objektif penghasilan modul ini: pertama, untuk menarik minat orang ramai mempelajari Islam melalui pendekatan yang menyeronokkan dan interaktif. Kedua, untuk memecah tradisi dengan menggabungkan elemen grafik berwarna-warni dan teknologi kod QR. Ketiga, membantu mereka menghayati setiap kosakata ibadah serta mempraktikkan amalan harian melalui bimbingan yang lebih menarik. Modul ini menonjolkan keaslian dan kreativiti melalui susunan grafik dan penggunaan warna yang menarik untuk meningkatkan daya tarikan pelajar terhadap ilmu fardu ain. Nota yang disediakan pula direka secara ringkas dan efektif, memudahkan pelajar memahami isi penting dengan cepat. Selain itu, modul ini menekankan pembelajaran melalui pendekatan menyeronokkan, simulasi kehidupan sebenar dan ekspresi kreatif. Modul ini direka untuk mudah digunakan oleh semua pelajar. Ia tersedia dalam bentuk PDF yang boleh diakses pada bila-bila masa. Modul ini turut menyediakan video dan permainan untuk membantu pelajar memahami topik dengan lebih jelas. Modul ini juga sesuai digunakan sebagai latihan kendiri yang menyeronokkan, memberi peluang kepada pelajar belajar dengan cara yang bebas dan menarik. Alhamdulillah, bagi saya modul yang disediakan ni cukup baik, dan saya berharap pada boleh modul ini ditambah lagi soalan-soalan yang agak mencabar sedikit.
Okay, Alhamdulillah, saya dah try ada produk ni and saya rasa dia sangat menarik and sesuai digunakan untuk pelajar-pelajar sekarang sebab zaman-zaman sekarang dia dah belajar dia bosan untuk nak belajar secara tulisan. So kita lebih kepada IMSC ataupun gambar. So mungkin lebih menarik and saya harap produk ni boleh dibawa kepada peringkat yang seterusnya lah, menengah, universiti, antarabangsa dan sebagainya lah. Dan korang wajib cuba produk dia, okey?